Alright, Muscat is in the house. Another video, guys. Okay, apa story? Tadi petang tengok si Sakai punya live semalam kan. Member cakap dia punya live slow kan. Slow. Tak tengok lah kan. Sebelum tu kan orang cakap slow kan. Rupanya tengok suara serak bro, suara serak. Dia cakap kalau fikir suara tu alkohol nak terkeluar tu daripada mulut tu, relax lah jangan tunjuk kau koyak. Relax dulu, rest kan. Minum air masak. Kenapa tu? Kan dah cakap kalau nak buat video tu jangan dengki-dengki, bekik-bekik, menjerit-jerit. Macam perempuan jalang. Tak payah kan. Jangan fikir kau tinggikan suara kita koyak. Tak ada kan. Kau berbual ke, kau bercakap ke kan, kau berbisu ke, kita tetap tak koyak. Relax sikit. Dengar kau punya live semalam, ya Allah ya Tuhanku. Tengok Alkum, nak kesian pun ada juga kan. Tapi kau punya orang ni kan, tak perlu dikesiankan. Aduh koyak. Kan. Tahu rasa malu kan bila orang expose kan kau punya kita kancil. Mana ada warna hijau, warna merah kan tu kancil tu kat depan tu. Sudah tu kan. So tadi kau buat live, aku tengok sikit kan. Kau kira kan dalam, kalau boleh dalam grup Batu Cincin semua kau nak bedah lah Kau kan ikut skrip lah, kan. Apa si jadi katik Adi atau Cumbi kan, cadangkan kau main boy lah, pasal kau pun tak ada idea kan. Dalam Batu Cincin semua, kita semua free of what we wanna do. Free thinker. Tak ada orang nak bagi modal. Bukan macam si jadi katik. Aus kat ni, aus kat tu. So jadi dah tak buat Mana kau punya YB channel punya content? Kata penjuang rakyat. Penjuang rakyat selalu dah kena bersuara, nak kena ke depan kan. YB channel selalu nak kena upload video hari-hari. Tapi ke belakang ni kau dah kena, kita dah tahu siapa kau lah. Macam slow down sikit. Last pay video pun Pak Haji ada urusan. Buat apa yang wajib lah, kepentingan. Kenapa tu? Hina-hina orang kan. Kutuk-kutuk orang. Orang buat food delivery, orang buat Grab. Kau tak buat Grab ke? Buat Grab weh. Masyuk juga tau. Tapi lah long hours lah, 12 jam, 14 jam kan ada kita. Bawa Grab boleh masyuk. Kau lupa kau panggil Datuk. Datuk mana ada pandang-pandang ni semua kan. Kau pun Datuk pun Datuk tak beli pun. Masa nak scam orang, buat nama Datuk. Ni macam aku boleh. Apalah. Kenapa dah tak bikin konten lagi? Views okey apa? Dulu dekat group kan selalu aku pay views. Kita cakap sikit pasal konten aku pay views. Buat short clip je dah berapa ratus. Buat video lagi berapa ribu views. Selalu belaga lah dengan apa, selalu kau berkata dengan Dr. Nasir, apa ni aku bagus daripada Dr. Nasir. Something like that lah. Kau tak bercakap tapi kau punya percakapan tu
seolah-olahnya kau better dari nasi. Habis asal tak buat live lagi. Kalau kau cakap short clip kau sampai berapa ratus video, berapa ribu live. Kau dah live confirm lah berjuta-juta. Kenapa tu? Kenapa tu? Kenapa? Pasal dua, ni Muscat punya speculation lah. Kau jangan sama aku. Kau jangan sama aku. Takut ai. Dua lah. Dua je kau kena Salim. Cili kasih taruh. Cili kasih. Dia pun dah expose kan, tahun lepas. Dia dah tahu siapa kau. Maybe that is one of the reason lah. Pasal bila reason is aku cakap cili kasih taruh. Reason why aku cakap macam tu pasal bila yang dia expose tu, that was last year November. Engkau punya last video dalam YB channel Penjual Rakyat kau dah lama tinggalkan lah. Kau punya last video on YB channel, kau punya last live is between November till October. Lepas tu kau stop. Okay, there is one reason lah. Dia ada reason, ingat. Kau ada merchandise. Merchandise lah, kau ada cap, ada baju, ada bag. Kau kan jual bag sekolah. Mana seorang datuk jual bag sekolah? Apa pay level datuk? Itu lah, kau jual merchandise lah. Topi, baju dengan bag sekolah. Mana pergi? Duit tu hasil modal kau ke? Atau hasil scam? Tak payah cakap lah. Kita dah buktikan lah dalam Muscat punya video tu. Korang boleh tengok lah. Ini dua benda lah. Tu sebab kau tak buat live kan, buat video, buat short clip kan. Pasal nanti live kan biasalah banyak trollers kan. Pasal tak ada muka tak ada muka. Ini orang ada kata dia ada maruah. Tapi dia tak tahu lah, dia tiada maruah pasal dia scammer punya orang lah. Mana ada maruah ni scammer? Konon maruah kunun. Aku ada maruah buki lo memang utuh. Aku tak nak maki dalam video tapi terpaksa lah. Macam level-level kau ni. Kenapa dah stop? Dah tak nak buat konten. Pasal Masyuk tak masuk. Itu dikatakan itu melatih ya. Itu melatih katanya ada PPA. Dia punya bini nombor 3 ke. Orang kata dia pernah skandal ke. Sudah lari ke negara Arab dah. Ya Habibi, ya mana Arab. Itu batang banyak panjang, banyak lebar. Itu sebab tak mau balik. Dan lagi satu lah, itu account lah, itu YouTube tu, YB channel punya account lah. Itu nama Melati lah, itu sebab lah duit tak ada masuk. Itu selama ini ya. So selama ini kau dapat aku bukan nak kepo lah, just apa ni, just the story of it lah kan. Just the story of it. Kau buat YouTube ni, nama Melati, kau dapat duit. Takkan kau ambil semua, mesti lah. Melati pun nak ada dia punya commission. Tak tahu ke 50-50 ke kan, 60-40 ke, 70-30 ke, 80-20, by percentage lah kan, commission. Benda penuh lah. Betul lah. Sekarang sudah tak ada, sudah hilang. Pasal kita dah tahu, dah expose dia ni scam. Dia punya adik pun
Adik dia menang menang percakapan lah. Percakapan. Broker, salesperson. Tapi memang aku bukan nak cakap apa lah. Salesperson ni memang dia punya weapon lah. Credibility dia memang lah dalam percakapan ke, and a bit of scam. Mesti nak kena ada lah. You have to the art of communication lah. You have in doing business ke or closing deal, mesti ada ini. Nak kena ada scam. You have to twist and turn your story ke, kan. Trolling macam kita pun, troll punya community pun sama juga. Kita pun kadang-kadang nak spin, kita nak counter, something like that lah. Okay, that's the art of defending the communication lah. Okay, coming back to Zaini Atan. Tadilah aku tengok sikit, tak cukup Bro Rafi. Dr. Nasir hentam kau nak tambah lagi. Muscat buat konten pasal kau pun. Hina kau, tak hina lah kan, troll kau. Kau tak ada counter kenapa? Kan? Yalah, siapalah Muscat kan. Bagi aku modal sikit, boleh aku troll kau. Kenapa? Kau kalau nak troll aku, sibuk dengan aku punya lubang hidung. Apa pasal? Sibuk aku patah hidung. Habis kau punya my love tu, apa bezanya? Dia punya lagi besar daripada aku. Biasalah kan, keturunan orang Jawa, memang orang punya hidung lebih unik lah daripada orang-orang dialek orang Melayu lah. Cuma aku punya lubang hidung terbesar sikit, tapi ada batang hidung, tak macam si Combi tu. Tapi tak apalah kan, aku tak boleh kutuk orang sangat. Pasal hidung aku, hidung dia pun agak-agak sama juga. Tapi tak apa, that's not the case. Tak cukup ke Dr. Nasir dengan Abu Rafi hentam kau? Tak ada modal lah tu kan. Ini kau sebut lah, kau petik nama apa ni, kita punya member Bro Zulkahar tu, dia nak buat konten, dia nak buat dia punya channel. Itu dia punya hak lah. Dia nak cakap pasal siapa ke, dia nak cakap pasal kau kan. Kenapa kau koyak? Asal nampak macam koyak sangat? Asal kau nak kena libatkan dia punya bekas dia punya bekas mati atau dia punya ex-girlfriend sampai sebut-sebut nama. Kau tengok tak kau punya level, cara kau. Aduh, curable lah. Habis nak bandingkan apa kau cakap tadi? Apa? Si Zulkahar scam makan. Aku tak pernah dengar lah scam makan. Rezeki depan meja kan. Kalau orang tu nak membayar kan, kita anggaplah pasal kita nak bersahabatan. Mana tahu kan baru berkawan ke apa. Biasalah kita nak engage with people. Okay lah, kita pergi makan ke minum, salah satu belanja ke, atau betul-betul tak kau bersuara lah. Kalau kau fikir duit kau tak cukup, boleh bayarkan kau punya ni tak, kita setengah-setengah lah kan. Kita half or on Dutch lah, orang kata on Dutch. Boleh. Ni tak cerita apa ni, ungkit balik cerita. Dia tak bayar, kau nak bayar. Ni macam pay orang pun macam mana ni, depan rezeki ungkit-ungkit. Aduh. Tapi aku suka layan orang macam ni yang ungkit. Aku banyak kawan-kawan ni suka ungkit. Tapi tak apa lah, kita telan orang macam kau. Itu bermaknanya kau pay orang tak boleh buat kawan. Ungkit. Dah rezeki kau, dan kau bayar. Pasanglah niat, aku bayar ni kan, ibaratkan satu sedekah pada kawan aku ni. Dah itu je, simple lah. Lama ini nak ungkit kan. Habis kau kata dia scam. Yang scam tu orang belakang kau tu, yang adik-adik 3 ekor itu scam.
Aku tak pernah dengar dalam apa ni hidup aku ni, orang scam makan. Scam duit ada lah, scam makan. Aduh, hina sangat ke orang? Sakai, hina sangat ke? Yang hina kutuk ni yang hina kutuk yang tak hina. Macam mana ni? Atau yang hina kutuk ni si hina. Aduh, terhina keadaannya. Ya Allah, Tuhanku. Dahsyat engkau punya apa, kronologi. Ni dah lebih ni. Ni dah masuk 16 jam. 16 jam lah. Dah masuk 16 minit lah. So itu je lah. Nanti kita sambung lagi lah. Alright, Muska is out.